Saya ditanya oleh salah seorang jemaah respon ustaz tentang filem yang tengah viral, filem Walid. Saya sendiri pun tak menonton filem tersebut kerana saya pertama tak minat nonton, kemudian tak ada masa. Cuma ada potong-potongan video di sana disebutkan tentang bahayanya Ruwaibidah menunggang agama, tujuannya untuk memuaskan nafsu seksual dia dan kemudian untuk mendapat habuan dunia. Maka saya katakan mesejnya baik. Cuma di dalam filem tersebut ada muzik, ada sentuhan lelaki yang bukan mahram. Maka oleh sebab itu video itu saya take down. Kenapa saya take down? Kerana mesej saya bukan mempromot orang awam untuk menonton filem itu, tapi mesej saya bahawa menerangkan tentang keburukan orang-orang Ruwaibidah yang berdakwah, yang menunggang agama, itu adalah perkara yang baik, dan itu juga yang saya dakwakan selama ni. Dah 1 tahun Channel berdakwah untuk menerangkan kepada umat bahayanya Ruwaibidah yang menunggang agama. Saya ingatkan orang dengan video tersebut, orang kembali ke pangkal jalan, hadiri majlis ilmu, ternyata di video tersebut orang katakan on the way nonton, on the way nonton. Jadi mesej saya tak sampai, akhirnya saya take down. Padahal video tersebut di TikTok dah 300,000, di FB dah 200,000, belum di IG, di YouTube. Dan saya juga berterima kasih kepada tim saya dan juga para follower saya yang mengingatkan saya ketika saya mungkin terlupa atau tergelincir. Dan jazakumullah khairal jaza, barakallahu fikum jami'an. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam bersalah, dan sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya bertaubat kepada Allah dan mudah-mudahan Allah ampunkan dosa saya dan dosa kita semuanya. Allah taala alam bissawab.